Okey, saya meraihkan saja bila ramai meraihkan Hari Ibu. Tapi kadang-kadang saya macam terfikir, kenapa nak highlightkan Hari Ibu? Hari Ibu tu setahun hanya sekali. Pada saya itu sangat kejam. Kita ada 365 hari. 364 hari tu lagi nak letak kat mana? Kadang-kadang orang cuma kadang macam takut sangat nak post gambar mak dia. Dia hanya post gambar mak dia setahun sekali je. Habis gambar lain semua gambar dia dengan kawan-kawan dia. Macam, di mana kedudukan mak dia? Kalau kata dia meratukan ibu dia, sepatutnya setiap hari. Dia tak perlukan Hari Ibu tu. Pada saya, itu pada saya lah. Saya akan sentiasa ciptakan special treatment tu setiap hari. Saya tak perlukan satu hari pun Hari Ibu. Sebab pada saya, selagi ibu saya ada, itulah masa yang diberi untuk saya berkhidmat untuk ibu saya balik. Itulah dia up and down lah. Dia agak uzur, umur dia 79, selera makan kurang, dia tak berapa kuat. Berat badan pun sekitar 29 ke 30 kilo dah, tak boleh naik lagi dah. Jadi dia memang itulah, perlukan sentiasa ada orang damping dia lah. Dia ada susu formula dia kena minum juga, dan ada ubat-ubat dia juga. Cuma saya pun kalau boleh tak nak dia terlalu bergantung dengan ubat. Sebab dia terlalu bergantung dengan ubat, nanti kesihatan dia agak tak natural kan. Dan dia mungkin akan menyebabkan implikasi lain macam buah pinggang sebagainya. Kerja kena kerja juga. Saya kena kerja, tapi adik saya tempat kerja dia 5 minit, sekitar 5 minit je. Kadang-kadang kita tinggalkan kejap, kerja dan patah balik. Terpaksa hadap macam tu lah. Tapi tak lama lah. Kalau dia duduk lama macam dalam lebih kurang setengah jam apa tu, kita balik. Saya pun terpaksa lah guna apa, macam zaman teknologi sekarang kita ada CCTV dan sebagainya. Kita gunakanlah CCTV kat rumah dan kita boleh pantau lah. Dia ada low blood pressure, selera makan dia kurang, dia ada potential stroke. Tapi setakat ni belum lagi lah. Dan kerap jatuh lah. Masa lah jadual kerja. Dalam masa yang sama kadang-kadang macam saya kalau boleh nak spend time banyak dengan dia. Tapi dalam masa yang sama saya kena terima, saya perlu kat cari rezeki. Kalau saya tak kerja, saya tak ada orang nak ni. Saya rasa semua anak-anak pun ada masalah ni juga. Sama ada nak menjaga ataupun nak bekerja. Mana satu yang penting kan? Bolehkah kita tinggalkan kerja untuk jaga mak semata-mata? Habis kita perlukan expenses juga untuk dia kan. Jadi pada saya, kita kena bijak bagikan masa. Kadang-kadang untuk orang luar kadang, kau tak boleh buat macam ni, kau kena macam ni, kau kena cari orang gaji dan sebagainya. Dia pandangan berbeza-beza dan kemampuan juga berbeza-beza. Jadi saya buat ikut kemampuan saya dan apa yang saya rasa worth it ataupun praktikal untuk dia. Tak perlu banyak membuat. Dia makan untuk kita dapat tengok dia makan makanan yang kita masak. Itu alhamdulillah. Itu sangat indah untuk kita.